Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita tengok lingkaran bulatan ni untuk baja kimia. Ni baja kimia Nitro Fosca 12, 12, 17 dan seterusnya. Warna putih. Sebelum ni ada letak baja kimia juga. Tapi jenama Fertiva. Sebelum ni saya salah sebut Fertivo. Dia sebenarnya Fertiva. Tapi Fertiva tu dah banyak kali. Tak banyak sangat lah. Cumanya dah lebih daripada 2-3 kali lah. Tapi dia bagus Fertiva tu. Fertiva dia ada hasil dia. Pokok ni berbuah, pokok ni berbunga buat pertama kali. Itu hasil Fertiva kat pokok durian hitam 01 ni. Yang sebelum ni lah. Tapi sebelum Nitro Fosca ni saya dah tabur Fertiva sekali round. Selepas bunga tak jadi ni, lebih kurang minggu lepas ke 2 minggu lepas ke, lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang seminggu lebih yang lepas. Tapi ada nampak dia punya hasil dia. Nampak lah dia dekat pokok ni dia ada mata-mata lah. Ada mata-mata. Tapi tak tahu mata tunas ke. Yang kat situ yang ada yang satu dahan tu saya tengok dia dah keluar macam mata daun. Tapi tak pasti lagi lah. Tapi itu yang sebelum ni saya tabur macam tu je kan. Yang saya kata terbakar dia punya rumput kan. Ada kesan terbakar. Yang sebelum itu yang first tu. Yang sebelum ni. Okay. Selepas bunga gugur tu. Tapi untuk pokok ni belum menampakkan hasil lah. Apa dia? Ada? 3. Kat beg tu lah. Reban tu. Masih belum ada dia punya mata-mata lah. Kalau mata yang ni pun mata. Tapi ni bukan ni. Dia kalau mata bunga dia macam banyak sikit. Mata dia banyak sikit. Dia punya setempat tu. Ini mata apa? Ini rasa mata daun. Mungkin dia belum lagi bersedia untuk berbuah kot. Kalau ikutkan umur dia ni
baru 4 tahun lah. Tapi orang lain 4 tahun dah belajar berbunga. Sama juga macam pokok tu. Dia 4 tahun lebih sikit dah belajar bunga. Yang ni mungkin 4 tahun ngam kot. Lebih kurang lah. Yang ni 4 tahun lebih. Iaitu dah belajar berbunga. Lebih kurang 2 bulan lain dah lepas lah. Okey. Sekarang kita try Nitrophosca pula. Tak silap saya sebelum ni saya pernah kot Nitrophosca. Saya tak berapa ingat. Cuma yang ni. Dulu saya pernah buat ni. Kat sini pun dia ada. Dulu kat sini pun ada ni. Mula kat sini. Saya buat dia punya longkang dia. Longkang ni untuk. Saya buat untuk. Tak tahu dah timbun belum. Ada yang belum timbun lagi sebab saya seorang. Saya sangkut seorang penat. Setakat ni yang pokok ni lah. Saya tengok dia ada satu. Lepas tu kat sini pun ada sikit saya buat. Ni untuk air sini. Mana yang ni kot. Lebih kurang sini lah. Saya buat untuk air jalan. Air jalan. Saya buat sikit je sini. Lepas tu yang lingkaran ni mungkin sebelum ni saya pernah buat. Kat situ pun saya pernah buat dulu. Tapi yang ni senang cerita yang ni sekali dengan ni lah baja kimia. Saya pernah saya buat longkang macam ni bulat. Lepas tu letak baja kimia. Pernah. Cuma masa tu dia kecil lagi lah. Pokok tu kot. Apa pun. Saya tak ya. Saya buat lingkaran bulat ni. Dua pokok ni je. Tengok dia punya lingkaran ni. Bagi saya besar ni. Penat ni saya buat ni. Itu pun. Kira. Kalau first time tu. First time saya buat 2 pokok lingkaran besar lah ni. Macam tu lah kot. Kalau nak cakap first time. Ya, yang ni saya 2 ni pun macam nak buat longkang biasa je. Dia tarik ke dalam je ni. Ada orang tarik keluar, tapi saya suka tarik ke dalam sebab saya nak banyakkan tanah. Sebab dia punya struktur ni tak cantik. Ni tinggi, ni busut. Dulu busut dia kecil kan. Saya dulu semua saya tanam busut, yang tu pun busut sebab dia tinggi sikit. Yang tu busut. Bila nak saya mengalami satu masalah untuk besarkan busut ni. Lain orang tak buat sangat besarkan busut ni. Kalau kat Indonesia dia buat ramai-ramai kan. Tapi saya tabik lah dia punya stamina dia. Sepatutnya cantik lah dia punya busuk kan. Daripada tinggi tu kan. Kalau boleh ratakan tinggi tu. Lepas tu ke bawah kan. Maknanya banyak tanah nak kena letak dalam ni lagi lah. Tapi saya tak larat lah. Dia bukan timbun lagi itu akar bani tu. Bukan dia just sebab saya tanam tinggi. Saya memang busut tinggi dulu. Tapi busut kecil je. Cuma nak besarkan busut dia. Dia tambak kan. So berbalik pada ni. So ini kira Nitrophosca. Kira selepas. Tapi pokok ni dah banyak kali macam dua kali vertiva lah. Yang ni dulu. Ya Allah, lalat ni ya Allah. Makin banyak lah. Dulu pokok ni berapa kali vertiva tu silap. 2 kali ke sekali vertiva. Dia dah keluar bunga.
Sebelum tu saya letak tapi saya rasa lah dia memang kena baja kimia berkali-kali untuk mungkin sekali dia tak efek, dia kena banyak kali lah. Saya rasa macam tu lah. Okay, tengok. Kang susah orang nak tengok. Ambil gambar sikit. Okay. Cuma saya larat 2 pokok ni. Ini pun lama kat sini kan. Sehari 2 ni saya kat sini. So larat sikit lah nak buat 2 lingkaran ni. Yang ni saya tak buat lingkaran, tapi saya tabur juga baja ni straw Fosca 12, 12, 17 and so on tu. Okay. Alhamdulillah ini pun cuma yang ni bila je dah masuk, bila kawasan ni abah ibu dah buat tanam, dah masuk dia punya kenopi ni kan. Ini pula membesar ke tepi. Dan dah kenopi ni dah masuk kawasan ni. Dia susah sikit lah nak ni. Tapi saya buat jugalah. Ni hujung daun dia. Kan. Saya tak, mana yang boleh lah saya longkangkan dia dan saya buat dia. Ni kayu ni dia kena letak luar. Sebelum dia daun hijau, daun tak kering lagi boleh letak dalam. Sebab angin tolak kan daun. Dia boleh bantu pegang daun lagi. Bila angin dah bila daun dah kering, kita letak luar. Sebab kita nak ambil ikut pokok hutan lah, atau pokok-pokok lama-lama kan, dia punya daun dia banyak jatuh kat bawah. So dia rangsang mikrob sebenarnya. Daun-daun kering ni orang lain dia bersihkan, saya tak bersihkan daun-daun untuk dia rangsang mikrob. Yang ini longkang ni. So sepatutnya saya maintain dari dulu, sepatutnya kena macam ni. Dulu dia ada juga saya buat longkang, tapi kalau tak silap sebelum ni saya buat untuk pengairan. Dia pengairan dia baik sikit lah. Ni tak besar, cukup sekadar saya buat dan sekarang ni saya buat longkang ni yang kecil ni. Dia bukan longkang pun, just cangkul kan. Tak. Sekeliling ni. Cangkul ni untuk dia tahan baja kimia ni. Kalau ada orang lain dia cangkul, lepas tu dia tanam satu tempat. Dia buat lubang sini, lubang sini, lubang sini, lubang sini kan. Keliling pokok lubang lah. Lepas tu dia tutup. Ada orang dia, lepas buat ni dia tutup kan. Dia buat cangkul-cangkul ni dia tutup. Saya nak biarkan lah. Saya nak biarkan. Sebabnya sekarang ni tempat lain musim hujan, tapi kat sini tak kerap hujan pun. Masih tak kerap hujan. 2 hari lepas adalah hujan. Cuma tak kerap hujan macam tempat lain. Jadi musim hujan tempat lain susah. Saya sini susah nak hujan kot. So
Daun ni saya tengok memang sikit lah. Sikit. Saya pun tak nak pruning lagi lah. Lingkaran. Ni kena nampak? Itu kena sekali pokok nanas. Tapi pokok nanas tu pun dah tuai tu. Nanti tunggu anak dia keluar, mungkin baru cabut kot. Abang ibu cabut. So dia, saya harap ini dia 4 tahun. Kalau raya tahun 2020 tu, bulan 4, maknanya dia dah umur sekarang bulan 10. Umur dia dah 4 tahun 6 bulan lah. Saya rasa dia dah menghampiri lah, sebab dia pun dah keluar bunga pertama kali kan. So dia dah menghampiri kepada dia punya masa untuk produktif lah. Dulu saya ambil gambar kat depan ni. Sekarang dah makin jauh lah. So saya harap dia dapat cepat berbunga lah. Tengok. Ni dia punya busuk je. Tak tahulah dia punya dia punya akar banis je tu tertimbun ke tak. Saya tak ingat. Tapi saya nak besarkan busuk ni susah sikit. Dulu dia kecil sini. Tu tamak. Macam tak nampak kan dia punya tambak kan. Macam tak nampak dia punya busuk kan. Tapi susah kalau seorang. Ni tak nampak ke apa? Nampak tak? Nampak. Matahari belah sana. Awak ni Nitrophosca lah. Saya harap minggu depan ada dia punya perkembangan lah. Kalau perkembangan, mungkin saya akan letak lagi baja kimia untuk minggu depan. Kemungkinan besar saya akan letak lagi lah. Cuma dia punya konopi bawah ni dah tak ada bawa ke sini kan. Dia punya konopi bawah ni macam tak ada sangat lah. Ini selepas banyak kali pruning ni ekstrim, banyak kali pruning ekstrim. Sebab dia bawah dia kalau boleh itulah. Tak apa, akan datang dia akan lebat lagi lah. Ni tengok. Kemudian lingkaran ni 2 pokok je lah. Yang ni kan ni. 2-3 pokok ni saya tak buat lingkaran lah. Tapi saya tabur baja Nitrophosca keliling dia. Alhamdulillah, musangking ni pun walaupun nampak botak, tapi kita kenangkan dia punya pertumbuhan yang cepat lah. Tak tahu cepat ke tak kan. Tapi bagi saya dah, alhamdulillah lah dia dah besar ni. Dah harap dia membesar lagi lah. Sebelum ni dia kecil. Tahu sebelum ni maknanya 2-3 tahun lepas lah kan. Ya mestilah ada perkembangan kan. Tapi walaupun dia masih kecil lagi, saya umurnya ni 3 tahun lah. Tapi orang lain terutamanya dekat Indonesia, dia punya 3 tahun je tu
besar betul. 3 tahun ni mengalahkan pokok ni. Pokok saya yang paling besar kan. Dia mengalah kan. Dia punya 3 tahun je tu. Macam dia punya 3 tahun je tu macam 5 tahun. Tapi tak apalah. Walaupun pokok kita terbantut ke, ada masa dia terbantut, ada masa dia apa. Saya masih tabur juga. Sekadar untuk ni lah, sekadar untuk perangsang je lah kan. At least perangsang dia untuk besar cepat. Sebab salah satu trik lah yang saya tahu untuk besarkan pokok, kena baja 12, 17 juga. So sambil kita membesarkan pokok tu, sambil kita cuba traikan dia buah. Kalau dia buah, contoh pokok ni dia berbunga, nasib baik dia berbuah, nasib baik dia jadi buah betul dan dia gugur kan. Itu satu pencapaian yang bagus lah kan. Dan saya tak dapat, saya pun tak dapat pencapaian tu kan. Pokok macam pokok ni umur 3 tahun kan. Dia sebab 3 tahun ni sebab apa? Saya tanam dia penanti dulu. Memang saya tak tanam dia lewat daripada pokok tu. Pokok ni dengan pokok musang king 2 ni kan. Yang ni dengan yang ni memang saya tanam lewat. Lepas tu dia bukan lewat awal. Dia sebab saya tanam banyak pokok kan. Tanam ada sampai masa 18 pokok. Tapi bukan 18 pokok saya tanam. Dia mati saya ganti, mati saya ganti kan. Jadi dia angka tu saya rasa menghampiri atau melebihi 30 pokok yang saya pernah tanam lah. Saya beli dan saya tanam. 30 tu kalau serentak kan, untuk satu ekar ke apa kan. Kalau serentak tanam semua ni, dah penuh semua pokok kan. Ni tinggal 5 je kan. Saya ada kekangan kewangan lah, kekangan kewangan dan sebagainya. Lagipun saya muda lagi lah. Ramai yang cebur, majoriti lah. Ada yang umur saya tapi dia dah banyak ekar dah dia tanam, dah banyak beratus pokok dia tanam kan. Tapi satu pencapaian lah umur macam saya ni kan. Tapi orang lain dia kerja dulu kan, masa muda dia kerja dulu. Sekarang ni dia dah berduit. Lepas tu baru dia masuk bidang, dah pencen dia masuk bidang durian kan. Tahun ini kambing, kulit kambing, dua ekor kambing kulit dia. Tu saya jemur nak buat, tengok nak belajar buat kulit kasut ke, kulit kambing kan. Kulit apa boleh buat nanti buat lah. So satu pencapaian lah kan. Dia kalau saya serius-serius sangat pun tak boleh, nanti saya stres kan. Tak apalah, orang lain mungkin kata dah banyak duit keluar kan. Tapi kalau orang lain buat durian ni memang banyak duit keluar. Tapi saya ni tak banyak duit keluar. Tapi bagi saya banyak. Sebab saya bukan orang yang berduit. Saya harap dia jadi pendapatan lah saya suatu hari nanti. Sebab sehingga saya boleh selesaikan settle down hutang-hutang kan. Selesaikan hutang dan beli tanah kan. Buat sendiri kan. Yang ni tanah ibu. Tentang kemudian hari dengan apa tu, adik-beradik ke kan.
Tapi untuk adik-beradik, kira untuk diorang jugalah, untuk family juga. Ni kira durian keluarga jugalah. Tapi saya nak dapatkan saya punya, nak lepaskan saya punya dulu. Sebab saya fikir ni KWSP saya. Diorang tengah kerja kan. Diorang tengah kerja. Sekarang saya pun kerja, tapi kerja saya sendiri kan. So ini KWSP saya. Tapi ni family punya lah. Saya harap yang ni dapat simpanan saya untuk saya tambah lagi pokok dan tambah lagi jadi modal untuk beli tanah lain kan. Sendiri punya kan. Saya harap benda tu terjadilah kan. Kadang-kadang banyak perkara yang saya rancang tak jadi, lain yang jadi kan. Itulah. So semua 5 pokok ni yang tinggal ni, saya memang nak tambah lah. Saya ingat bulan 10, 11, 12 ni. Patutnya sekarang dah musim hujan tapi tak hujan lagi. Tak musim hujan lagi. Untuk saya tambah pokok. Tapi kena tambah pokok kena buat ni pagar kan. Kena buat pagar kambing. Sikit je lagi. Pokok ni. Sikit je lagi. Bila pokok ni kita lepas kita punya proses pembuahan dia kan, dah bunga dah mula banyak. Pokok tu pula bunga buah dah mula banyak. Pokok tu pula. Kemudian antara dua ni lah, antara dua ni, lepas tu pokok tu. Tak tentu juga. Kadang-kadang pokok ni, kadang-kadang pokok yang besar ni pun boleh kiok. Yang kecil tu pun boleh kiok. Mana-mana pun boleh kiok. Sebab saya na'udzubillah min zalik lah. Dah banyak pokok kiok ni. Okey. Sekarang ni sikit lagi lah, sikit lagi. Walaupun dah rasa ada yang kata tak ada masa depan kan. Yalah, satu keadaan sekarang yang hutang yang banyak kan. Untuk keluarga memang ada bahagian dia. Untuk kat sini pun semestinya itu wajib, memang ada lah bahagian dia. Tapi saya akan manfaatkan yang ni sebenarnya. Yang ni lah KWSP saya. Kalau orang mungkin cakap saya tak ada masa depan sebab tak ada KWSP ke apa kan. Yang ni boleh buat duit punya. Dia tak banyak tak apa, janji je produktif tau. Kalau 5 ni produktif kan, boleh je nak capai puluh ribu kan, ribu ke puluh ribu ke boleh je. Janji produktif. Kalau tak jadi kan, tak jadilah, dia mati macam tu lah. Mati sebelum, macam sebelum ni mati tak balik modal kan. Kita fokuskan yang ni, dia sekejap je saya rasa. Kalau dia banyak buah, dia balik modal tu sekejap je. Lagipun modal pun tak banyak sebenarnya. Bawah 10,000. Bawah 10,000, confirm bawah 10,000. Mungkin juga bawah 5,000. Mungkin juga bawah 3,000 kan. Itu contohlah kalau modal selama ni saya tanam ni kan. Bawah 3,000. Kalau 3,000 semusim je, kalau buah dia banyak kan. Semusim je. Kalau
Kalau 3,000 30 buah lah. Tapi 30 buah tu untuk satu pokok tu susah sikit lah kan. Kalau pokok dah lama tu tapi dia boleh capai kan. Kalau lama macam 6 tahun ke 6 tahun ke untuk 30 pokok 30 buah untuk satu pokok boleh. So sikit lagi benda ni kena sabar sikit lagi. Ada yang diuji lagi teruk lah. Macam kebun nabahan ataupun dusun nabah. Dusun Pak Long kebun nabah punya YouTube kan. Dia diuji dengan dia kena ayam dia kena curi kan. So sekarang dia tengah patah dia bukan sekarang, maknanya selepas ayam dia kena curi tu, dia jual ayam dia dekat kebun tu kan. Kebun tinggal 3 ekor dia. Tapi saya selalu tengok video dia kan. Inspire motivasi punya video kan. Tapi kita belajar pada dia lah. So dia dalam detik teruji lah. So kita mesti teruskan. Kalau nak rehat macam saya kan, tinggal 5 pokok kan, rasa macam kecewa lah kan. Kita buat ni nak banyak, volume yang banyak kan. Tapi kalau saya tanam lagi, tanam lagi pokok kan, tak boleh. Sekarang ni kita hold dulu kan. Ambil masa kita kan. Ada orang perlukan masa. Jangan, tak apalah kan. Kita sedih sebab banyak pokok. Saya paling sedih pokok ni lah. Sampai sekarang terasa saya pun sedih sebab saya tak ganti lagi tu yang saya rasa terasa kot. Terasa lebih kurang macam ni lah. Kalau pokok ni hidup, lebih kurang besar ni pokok dia. Lebih kurang. Sebab dulu pokok ni pernah nak kalahkan pokok ni. Tapi dah mungkin kita perlukan, kalau orang lain tengok mungkin orang lain tengok kita mungkin tak buat kerja banyak kan. Tapi kita rasa kita dah buat kerja banyak. Ada yang rasa kita perlu rehat. Macam itulah Pak Long kebun nabah tu. Saya fikir dia perlu rehat. Dan dia tengah rehat, dia beransur pulih lah. So tapi dia masih tak buat lagi, teruskan dia punya reban ayam dekat kebun tu lah kan. Ada buat banyak reban ayam, tapi dia kena curi kan. Itu semua ujian lah. Kita pun tak push dia kan. Kita tak push dia. Kadang-kadang macam diri kita sendiri perlukan masa kan. Orang tengok tak adalah modal keluar banyak kan, tak adalah pokok banyak kan. Tapi harapan kita sebenarnya nak juga pokok banyak kan. Tapi umur tahun depan 30 tahun. Tak adalah muda. Kalau dulu rasa muda lah. Sekarang tak ada yang tengok yang lebih muda pun dah banyak pokok tu kan. So kita ambil masa. Tu lah yang video ni nak cerita pasal lingkaran ni. Dulu pernah saya buat, tapi tak berapa ingat lah. Ini kali mesti mau ingat lah. Ini saya buat 2, tak buat banyak. Akan datang kita akan besarkan lagi tau. Akan datang baja kenyal, baja organik. Kalau saya letak dari sini, luar kanopi kan, sini kan, ke dalam.
baja kimia, kita letak dia dekat kanopi. Lepas tu akan datang, lama-lama sikit dia keluar lagi. Kita besar, kita cangkul yang ni lah. Cangkul yang ni, cover kat sini kan. Contoh kat ini, cover sini. Besar. So longkannya dah keluar ke sini. Dah makin ke jauh lah. So dia punya kesimpulan dia, makin besar pokok kanopi tu, makin besar lah lingkaran jauh. lingkaran bulatan dia kan. Lingkaran longkang dia. Makin lama makin besar. Saya rasa macam tu lah plan saya lah. Dan orang lain mungkin ada buat macam tu. Dan saya pun mungkin tiru orang lain juga. Dan mungkin saya salah. Kadang-kadang kita risau kita ajar benda yang salah. Sebab dulu pernah saya ikut orang benda yang salah. Itu gam. Itu gam. Memang saya ikut orang, dia letak gam keliling kan. Letak gam keliling batang, nak kasih serangga tersekat kat situ lah. Betul juga saya fikir. Saya letak gam, beli gam, letak gam. Rupanya tak boleh lah macam tu. Lepas tu saya video kan. Saya rasa saya delete kot. Tapi saya pernah cuba untuk delete lah video tu. Tak tahu saya berjaya delete ke tak. Akan datang kalau saya perasan lagi ada dekat YouTube, saya delete lah. Benda-benda yang saya rasa yang salah lah, saya akan delete lah dekat YouTube. Supaya orang lain tak belajar dari supaya orang tak ulang kesilapan saya lah. Saya ingat saya beritahu. Macam begitulah. Begitulah. Sekarang ni plan nak tambah tak ada, sebab last saya tanam tupai king sana. Dah cantik dah, terhindar dari kambing. Pak Cat pula pergi letak itu pokok benih kelapa. Lepas tu kambing pun, lepas tu pagar pun tak lama, dah lama tak betul kan, roboh pagar tu. Itu pun baru betul kan. Sudah tak ada lah, tupai king sudah tak ada. Akan datang memang nak tanam tupai king, tapi tupai king macam lambat lah. Tapi untuk akan datang memang saya akan tanam tupai king. Tapi sekarang ni tak ada rancangan untuk tambah. Tambah tak ada. Nak kasih buah ni. Kasih buah ni semua buah kan. Kira semua dapat hasil kan. Boleh buat hasil. Ni kalau contoh hasil ni semusim kira 6 bulan lah. 6 bulan contoh 1000 kan. 1000 contoh lah. Lepas tu kita doublekan lah yang ni. Semusim 2000. Dah ada 2 pokok 2000. Lepas tu doublekan antara 2 ni. Semusim 3000. Lepas tu yang pokok yang 4000. Semusim 5000. Kalau 5 pokok berfungsi, boleh semusim dapat 5000. Itu kalau je berfungsi yang produktif. Kalau produktif musim. Kalau setahun ada 2 musim, itu 5000. Kita tak boleh kira macam ni sebenarnya. Tapi saya congak lah. Panjangkan video sikit. Setahun 10,000 kan. Itu untuk 5 pokok lah. Setahun 10,000. Itu saya rasa boleh capai lagi 5 tahun akan datang. Macam tu lah. Setahun 5,000. Bawah gaji minima tu kan. Orang sebulan boleh dapat 1,800 gaji minima kan. Saya setahun 10,000, sebulan berapa ratus, 800 macam tu je kan. Itu kalau dia lepas tu. Tapi dia tak had kat situ lah. Had dia kalau durian ni saya punya target juta-juta lah. Akhir ni nanti kan. Akhir ni nanti berjuta-juta lah punya hasil. InsyaAllah.